Habis dah? Okey, penyelesaian persamaan linear. Tahu persamaan linear lah. Saya dah lupa dah. Lama saya tak masuk kelas, lupa lah ya. Ingat main je. Ingat sikit-sikit. Ingat sikit-sikit tu okey lah. Okey, kita tengok penyelesaian persamaan linear. Apa dianya? Baca tu. Penyelesaian bagi suatu persamaan linear ialah nilai bagi pemboleh ubah yang memuaskan persamaan itu. Faham tak? Faham. Tipu. Kamu sebenarnya tak faham apa yang kamu baca. Kan? Nanti saya dah tunjuk contoh, nanti baru kamu faham. Apa bendanya? Ha? Faham? Tak apa, tak faham tak apa. Tengok je dulu. Okey, menentukan satu nilai ialah penyelesaian bagi persamaan linear. Tengok step dia. Pertama sekali, gantikan nilai di sebelah kiri dan sebelah kanan. Macam mana kita nak tahu kiri dan kanan? Apa yang membezanya? Apa yang menjadi sempadannya di kiri dan di kanan? Tanda apa? Apa tu? Sama dengan. Itu yang. Kalau yang di sebelah sini adalah kiri, yang sebelah sini adalah kanan. Itulah sempadan dia adalah kiri dan kanan. Gantikan nilai sebelah kiri dan kanan. Jika nilai di kiri dan kanan sama, maka nilai yang diberi itu adalah penyelesaian bagi persamaan. Apa benda ya cikgu? Okey. Ini baru saya akan tunjukkan. Contoh. Kita tengok. Contoh 1. Jangan salin dulu, tengok juga. Tentukan sama ada nilai yang diberi itu adalah penyelesaian atau tidak. Okey, A. Diberi kepada kamu 3x tambah 2 sama dengan 23. Diberi kepada kamu nilai x sama dengan 7. So, kita ada kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Tanda sama dengan. Ini adalah di kiri. Yang ini adalah di kanan. Okey, nilai di kanan berapa? 23. Boleh? Okey, nilai di kiri? Okey. Nilai X berapa? 7. 37. Bukan 37. 3X sama dengan 37. Yalah 3 gantikan 7 sini jadi 37. Wah, pandainya. 10. Wah. Kamu ni tak pernah belajar ke apa? 3X maksudnya di sini adalah 3 kali X. 3X maksudnya 3 kali X. Gantikan X ini dengan 7. Jadi gantikan X dengan 7. 3 dalam kurungan 7 campur 2. Kurungan itu maksudnya darab. Okey, 3 kali 7 21 tambah 2. Ini sempadannya. Itu sempadan dia kan. Sebelah kanan kita ada 23. Tak payah buat apa-apa sebab dia nombor bulat kan. Biar je. Okey, 21 campur 21 campur 2. 23. Okey, ini 23. Sebelah sini 23. Sama ke tak sama? Sama. Jadi X sama dengan 7 ialah penyelesaiannya. Tulislah, inilah jawapannya. X sama dia ialah penyelesaiannya. Betul lah kan? Maknanya nilai X itu berapa? 7. Betul lah nilai X itu 7. Boleh? Nilai X macam ni.
Itulah tu nilai X. Tak payah nak cari. Nak buat apa cari? Ni nilai X. Kamu nak cari apa? Kamu nak cari apa? Nilai X mau cari. Nilai X berapa? 7. Dia dah bagi nilai X itu. Kamu sekarang cuma tentukan ya ke bukan. Kalau yang ini, kalau kiri dengan kanan tu sama, ya. Dek. Apa buat? Kalau kiri dengan kanan sama tu ya lah. Okey, kita tengok contoh 2. Nanti dulu tengok, baru satu. Pelan-pelan. Jangan usik. Contoh 2. Tak nampak tu banyak luas sana tu. Situ pun luas. Sini kau tak nampak lagi, duduk depan. Ni nak usik juga kawan sebelah tu. 5M tolak 7 sama dengan 2M tambah 5. Diberi kepada kamu M sama dengan 5. Nak tengok betul tak nilai M tu 5? Sekarang ni kita nak buktikan aja, kan? Betul tak M yang dalam persamaan ini nilainya 5? Macam nak tahu dia betul ke tak? Kalau kiri dengan kanan tu sama, betul lah ya tak? Kan? Betul tak? Kalau tak sama, tak betul lah. Okey, kita kira. Kita buat dia punya sempadan dulu. Okey, ni sempadan kiri, ni sempadan kanan. Okey, gantikan. 5, nilai M berapa? 5 kan? Masukkan 5 situ. Tolak 7. Berapa? 5 kali 5? 25. Tolak 7? 18. Okey, sebelah kiri 18. Kita kira pula sebelah kanan. 2 kali 5 tambah 5. Boleh faham tak ni? Gantikan dalam kan? 2 kali 5, 10. Tambah 5, 15. Sama ke tak sama? Tak sama. Tak sama. Maka M sama dengan 5 bukan penyelesaian. Macam itulah. Kalau sama, penyelesaian. Bagi 2, pelan-pelan kira. Ada soalan? Ada soalan? Nak contoh? Okey, lagi satu. Last ya? Lagi satu. Lepas tu kita buat latihan. Contoh 3. X tambah 4 tambah X. 4 tambah X sama dengan negatif 7. Diberi kepada kamu nilai X sama dengan 5. Okey, mula-mula buat apa? Buat sempadan. Kalau dah pandai tak payah buat. Okey. 4 tambah X berapa? 5. 4 tambah 5? Sebelah sini? Sebelah sini 9. Jadi X sama dengan 5. Bukan penyelesaian. Boleh? Benar tak? Ganti saja. Boleh?